Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Hafiz Omar. Hari ini hari Jumaat 7 Ogos dan kita akan menganalisis carta euro dan pound sterling untuk menilai kemungkinan hala tuju pasaran. Semalam kedua-dua mata wang Eropah dan Britain menyusut berbanding dolar Amerika Syarikat kerana tidak mempunyai momentum yang diperlukan untuk meneruskan kenaikan, khususnya menjelang penerbitan data pekerjaan penting Amerika Syarikat. Selain itu, zon euro menerima tekanan daripada data jualan runcit yang mengecewakan selepas mencatatkan penurunan sebanyak 0.3%. Sebaliknya, Amerika Syarikat melaporkan angka positif bagi tuntutan awal pengangguran yang meningkat pada kadar lebih perlahan berbanding minggu sebelumnya, sekaligus mendorong pedagang untuk memilih pembelian dolar. Walau bagaimanapun, data ADP terkini menunjukkan pertumbuhan guna tenaga swasta yang lebih lemah. Keadaan ini menunjukkan bahawa meskipun majikan tidak memberhentikan pekerja seperti yang dibuktikan oleh jumlah tuntutan pengangguran yang rendah, pewujudan pekerjaan masih tidak berkembang sekaligus mencerminkan tahap ketidakpastian ekonomi. Berdasarkan perkembangan ini, laporan penting yang dijadualkan pada hari ini wajar dipantau dengan teliti. Beralih kepada kalender makroekonomi, Jerman telah menerbitkan data pengeluaran perindustrian dan imbangan dagangan, manakala United Kingdom pula melaporkan angka indeks harga rumah. Tumpuan kini beralih kepada data senarai gaji bukaladang Amerika Syarikat dengan Kevin Walsh, pengerusi Fed yang baharu, menggunakan strategi komunikasi yang sukar dijangka serta memberikan ramalan yang lebih terhad, khususnya berkaitan hala tuju kadar faedah pada masa hadapan. Data inflasi dan keadaan pasaran buruh Amerika Syarikat menjadi semakin penting kepada pedagang. Laporan pekerjaan bagi Julai yang diterbitkan hari ini dijangka menarik perhatian besar. Kadar pengangguran diunjurkan pada 4.2%, manakala senarai gaji bukaladang dijangka meningkat sebanyak 85,000 selepas mencatatkan pertambahan 57,000 pada Jun. Perlu diperhatikan bahawa indikator ini telah menurun sejak Mac dan laporan hari ini dijangka mencatatkan peningkatan pertama dalam tempoh tersebut. Sekiranya angka itu lebih lemah daripada jangkaan, keadaan ini mungkin menunjukkan keperluan untuk Fed menurunkan kadar faedah, berbeza dengan pendirian tiga ahli jawatan kuasa yang menyokong kenaikan kadar pada mesyuarat terbaru mereka. Sebaliknya, jika data tersebut positif, ia mungkin mengukuhkan alasan untuk menaikkan kadar bagi membendung inflasi yang berkemungkinan menyokong dolar Amerika Syarikat pada akhir dagangan hari ini. Sekarang mari kita beralih kepada analisis teknikal. Carta 1 jam menunjukkan bahawa pasangan euro dolar mungkin meningkat ke sekitar 1.1541, iaitu paras yang berkemungkinan menyaksikan tekanan penurunan muncul. Pulse breakout pada paras ini boleh membuka peluang untuk membuat penjualan. Selain itu, paras tertinggi mingguan pada 1.1557 mungkin menjadi paras masuk untuk penjualan sekiranya berlaku false breakout. Penjualan ketika lantunan boleh dipertimbangkan sekitar 1.1592 sekiranya euro mencatatkan kenaikan selepas penerbitan data senarai gaji bukaladang Amerika Syarikat dengan jangkaan penurunan sebanyak 30 sehingga 35 pips. Sebaliknya, pembelian mungkin relevan sekiranya berlaku false breakout pada 1.1504 dan 1.1482 atau ketika lantunan pada 1.1457 dengan unjuran pergerakan sebanyak 25 sehingga 30 pips dengan syarat laporan pekerjaan Amerika Syarikat adalah positif. Bagi pound British, persediaan dagangan adalah hampir sama. Kemasukan pembelian boleh dipertimbangkan pada paras sokongan 1.3444 sekiranya berlaku false breakout dengan jangkaan pembetulan kenaikan ke 1.3474 iaitu paras yang berkemungkinan menyaksikan tekanan penjualan meningkat. False breakout pada paras ini akan mencetuskan isyarat penjualan. Sekiranya data senarai gaji bukaladang mengecewakan, sterling boleh mencatatkan kenaikan ke 1.3503 dan berpotensi melanjutkan kenaikan ke 1.3539. Pada paras ini, saya mencadangkan penjualan di rebound
dengan unjuran pembetulan intraday sebanyak 30 sehingga 35 pips. Penjualan pada 1.3503 dan 1.3474 hanya wajar dipertimbangkan selepas false breakout disahkan. Sekiranya dolar Amerika Syarikat mengukuh dan pasangan pound dolar jatuh di bawah 1.3444, keadaan ini akan menghasilkan isyarat penjualan yang kukuh dengan potensi sterling untuk terus menyusut ke 1.3419, iaitu paras yang mungkin menarik pembeli memasuki pasaran sekiranya berlaku false breakout. Pembelian ketika lantunan adalah sesuai pada 1.3393 dengan jangkaan pergerakan sebanyak 25 sehingga 30 pips. Sekian video analisis dari saya Hafiz Omar dan semoga berjumpa lagi.